Tetapi kalau dia ada kena-mengena, kita zalim kepada isteri, wajib minta maaf dengan dia. Kalau dia kata, tak bang, saya nak tuntut awak di mahkamah syariah, maka tuntutlah. Itu hak dia. Jangan sampai dia tuntut di mahkamah Rabbul Jalil. Masa tu tak boleh nak buat apa dah. Jadi sekarang ni kalau awak ada isteri, jagalah elok-elok. Ini kita pun kadang-kadang perangai dengan isteri pun boleh tahan, kasar. Dengan bini orang, lembut pula cakap. Iya, pergi tempat kerja dengan bini orang, silat-silat jadi kaunselor. Kan? Tapi dengan bini sendiri punya kasarnya pun bahaya juga. Maka sebab itu saya pergi mana-mana saya selalu beritahu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak mampu mengubah orang lain. Nak mengubah diri kita pun 70 baru start mengubah. Tu kan. Jadi nak mengubah diri, Allah turunkan kita ke dunia, bukan suruh mengubah orang lain. Suruh mengubah diri kita aja. Udah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu aja. Maka apa yang kita amal, maka insya-Allah akan dilihat oleh isteri kita. Isteri kita belajarlah. Ada sikit kekuatan, sayang, solat. Dah lambat ni. Selalunya sayang solat, bagi salam zuhur, azan asar. 2 in 1. Sayang ingat follow me ke? 2 dalam 1. Contoh, ingatkan gitu aja.